도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Hi, what's up guys? Hai guys, hari ni kembali lagi kita di puasa ke-6 Dalam rancangan Dalam merapu-rapu. merapu apa hari ini. Okay, hari ni saya nak tanya. Semalam kita dah tanya kan, jual dah berbuka kan. Hari ni kita nak tanya cikgu ni, apa makanan yang biasanya diorang kalau kat bazar Ramadan tu dia cari. Walaupun tahun ni saya tak pergi lagi bazar Ramadan sebab tak ada orang nak ajak kan. Okay Zia, kau suka makan apa? Kau rasa aku suka makan apa? Okay, kalau kira-kira. Suhada dia suka jagung, Betul. kacang, Okay. jagung kacang. Lepas tu yang manis-manis, air manis-manis. Tapi sekarang dia dah cut sugar dah. Tak adalah dia nak minum air yang berkrim-krim tu. Kalau macam Kak Su lauk, Kak Su masak sendiri. Macam kalau Kak Su beli, Kak Su akan beli kuih-kuih kan. Ya. Sebab Talam saya, apa tu? Kacang. Saya suka talam kacang merah. Talam kacang merah. Tapi saya tak jumpa lagi lah. Sekali je kot kita pernah beli. Masa tu bazar Kampung Dekat Melayu. Kampung Melayu. Itulah Itulah saya nak pergi tapi masa tak nampak. dekat kedai tu dia macam ada variety kuih. So tapi sekarang dah tak jumpa. Itulah kali pertama dan terakhir saya melihat dirinya. Lepas tu dah merasai kesedapan. Lepas tu mengenang je lah. Masa dah tak jumpa. Tu dah tak ada dah. So kalau siapa-siapa yang jumpa talam kacang merah, boleh bagi kat, boleh beritahu kat saya. Sebab saya mencari kan. Mencari-cari tapi tak jumpa lagi. Kalau ada pun dia macam rasa dia tak sama kan. Orang kata apa, lupa nama tapi masih ingat rasa. Kau suka makan apa? Tak dengar letak situ. Okay. Kalau tanya aku suka makan apa, makanan banyak yang suka lah daripada tak suka. Kalau dekat bazar apa yang aku nak beli, biasanya aku akan beli air manis lah. Tapi tak adalah air bersusu sangat. Aku tak berapa lah. Macam air. Sebab aku minat air sirap. Sirap kenduri. Aku juga kat kau je lah. Nanti aku buat banyak. Tapi yang bersusu green tea saya suka lah. Green tea Suhada. Green tea Suhada sedap. Lepas tu kalau lauk, aku suka lauk kering-kering. Aku jadi macam tak suka berkuah banyak. Tapi kalau masak lemak hang tu tiba-tiba suka pula. Tak, sebenarnya kau suka aku. Okay, kat sini jangan beritahu Azihah memang peminat saya. Okay. Pas sebenarnya kau suka tapi, aku kan. Tapi semalam yang lauk yang aku beli lah, aku tak ada pergi bazar lagi. Cuma semalam ada pergi singgah dekat kedai dekat area rumah tu. Dia dah ada orang hantar juga kuih ya. Macam kedai tu masak lauk. Sebab ada orang letak kuih-kuih. Macam bazar sekarang kan, ramai orang sangat kan. Saya dah saya tengok dekat bazar Taman Suria tu. Ya Allah, berhimpit orang. Dah macam nak pergi bertawaf pula. Mengemit-ngemit. Mengemit. Okay, tapi kisahnya semalam aku ada beli lauk dan kuih. Lepas tu, tapi kuih koci tu basi. Mungkin, basi ke? Bila buka tu, kelapa dia tu dah rasa macam masam-masam. So, tak ada rezeki. Tak ada Hari rezeki. ni kita teruskan pencarian sebab kuih kan, seterusnya. arah tu saya kata, kalau pergi kat bazar ke apa ni kan, spend duit tu, sebelum pergi tu kita kena niat dulu. Niat dulu sedekah. Sahaja aku beli hari ni untuk ni. So saya memang suka beli dekat satu tempat. Tu kalau ni tak berapa nak kaya. Kalau kaya lagi semua tempat dah beli. Betul. Okay. So kita dengar pula pendapat yang lain sebab tetamu kita dah sampai. Okay, tetamu kita dah sampai. Okay, tetamu seterusnya. Cepat. Okay, jap. Kak Zu, saya nak tanya Kak Zu, kalau kita pergi bazar, makanan apa yang menjadi favourite Kak Zu? Saya suka murtabak mustahak. Ada ke murtabak mustahak? Ada. Awak tak pernah jumpa, saya je jumpa. Menipu. Okay, lepas tu saya suka teh ais. Saya tengok dia cedok bunyi ais tu. So tak dia cedok guna dia pakai apa? Godak pakai apa? Dia godak pakai sendok tu lah. Jadi dia pakai yang godak tu lah. Yang apa? Yang dekat Indian food tu. Godak pakai tangan. Lagi setakat ni saya beli yang kat STJ punya tu.
STJ. Sedap tak? Gila sedap. STJ semua STJ. Kalau okey, apa tu makanan lah. Kalau pergi bazar cari teh ais dengan tu je. Saya cari teh ais, saya cari kopi yang basah. Saya cari pasal dengan suami saya suruh dia bayar. Itu je. Okey, terima kasih. Kembali kita dalam rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kau. Okey, tadi Ni cerita apa ni? aku nak tanya kau, makanan apa yang kalau Tok pergi bazar mesti kau cari? Ni teka-teki ke apa ni? Tak. Makanan yang kau suka cari kat bazar apa dia? Saya kuih kot. Kuih akuk ke. Sebab saya jarang makan kat bazar sebenarnya. Masak Yelah, aku tak makan kat bazar. Aku pergi kat bazar makan kat rumah. Okey. Itu je lah. Kuih-kuih lah selalunya. Kuih akuk ke. Selalunya itu je lah. Itu je. Punya dah banyak menu. Apa ni? Dia pusing-pusing 60 juta kali aku tahu-tahu. Aku beli akuk. Sama. Dia seronok pusing je kan? Ya. Awak nak buat ramai-ramai kan? Ya, Ramai lagi satu, kan? sekarang kan zaman penyakit kan? Jangan selalu pergi bazar beramai-ramai. Okey, Biasa hembus je nafas pergi. kat orang. Jangan, okey? Janji. Ada tak bazar yang tak ramai? Aku nak pergi. Ada tak bazar yang tak ramai? Ada. Bazar apa weh? Tak ramai weh? Alam Barzah. Betul Alam jawapannya. Barzah. Alam Barzah. Ramai Nana, kau jangan Nana. Ramai. Itu lagi ramai dari bazar Ramadan. Tak, aku tak suka pergi tempat yang ramai Ya, orang. okey. Jom kita tanya Cikgu Zubaidah dia beli apa di Dah, bazar Zubaidah dia dah Zubaidah dah. Dia suka cari. Masalah ni Nana. Cepat dah. Okey Nana. Kak Nana suka makan beli apa je kat bazar? Apa yang Kalau best? pergi bazar selain cari makanan, saya suka cari jodoh tapi tak ada. Tak adalah. Saya suka bodoh yang banyak tu. Betul lah. Saya akan cari menu yang paling simple iaitu kebab. Tu je. Best ni Nana. Kebab. Tapi kebab sekarang pun dah mahal. Itu saya pergi berapa? RM8. Kebab daging. Lepas tu kalau kat Muar, kalau pergi bazar Jubilee Intan Muar, Dah pernah pergi dah? Dah pergi dah itu. Ada orang jual nasi lempoyan. Nasi lempoyan kot nama dia. Dapat 5 ya. Kantoi macam mana tahu aku tak puasa. Macam mana? Dia nasi ayam tapi ayam tu dia masak dalam tempayan besar. Oh, okey. So Nanti dia ada balik dua saya dah. pergi. Mesti sedap jugalah. Walaupun dia sebenarnya nasi ayam cuma hype dia sebab dalam tempayan je lah. Kalau aku buat nasi lemak pun masukkan telur dalam tempayan pun boleh jual juga kan. Tapi sedap lah. Kalau kita punya Nova, Kalau kita ni Lova ke Fazura kita jual lah kan. apa pun jual. semua Ya Allah, kalau kau Fazura kau jual tisu pun laku dek. Kau jual tisu pun laku. Okey. Terima kasih Nana. Bye-bye. Selamat berbuka. Kak Norma, biasa kalau kat bazar suka beli apa kat bazar yang mesti Biasa masalah kurang biasa. Tapi bolehlah saya sekadar beli yang tak manis, murtabak ke, tak manis. popiah ke, kebab, macam tu je lah. Oh, sama lah macam Nana. Suka Ya, kebab tak suka yang Akak manis-manis. dah pergi bazar mana je sepanjang Ramadan ni? Pasal Laking je. Lakin. Okey tak Lakin? Ramai orang? Dekat depan Masli sebelah Depan Masli. sebelah stadium tu. Ya. Oh, okey. Okey. Tak, terima kasih. Masihlah Okey. kita Belum dalam sibuk kalau pergi raya. dekat bazar Ramadan, apa je yang mesti akan cari? Saya cari yang mana saya tak dapat jumpa biasa. Contohnya ada tak? Makanan apa yang mesti suka? Oh. Makanan apa yang? Dah terlalu banyak. Ikan keri masak cili padi. Oh, ikan keli masak cili padi. Kan ikan keli masuk mana tadi? Ya. Okey, tu je. Lagi kuih-kuih apa yang paling suka? Kuih-kuih pun saya sama tak berapa ambil yang kuih manis. Tetapi tengoklah yang biasanya pasar malam tak ada punya kuih saya akan cuba. Oh, okey. Pasal malam tu tak ada kuih tu. Biasanya pasar malam kan biasa je kan, yang normal-normal kan. Nanti saya dah jumpa yang luar biasa. Yang pelik-pelik sikit lah. Yang pelik-pelik tu akan beli lah. cuba lah. Okey. Cuma saya tak berapa berani nak pergi bazar sebab jam gila. Ya, betul. Jam sangat. Jadi tempat yang ada bazar tu Dia boleh masuk, lepas tu tak boleh selalunya balik. Saya sebulan tak pergi. Macam Tak payah area pandai. saya bazar kat
dekat apa tu NSK depan tu Smart tu. Ya. Memang saya tak berani nak masuk jalan tu. Sebab memang jam, masuk tak boleh keluar. Oh, ya betul-betul. Tanya, Okey, okey. Apa? Thank you Miss Lee. Makanan Makanan apa kalau kau pergi bazar kau suka nak cari? Makanan Favorite food. saya memang akan cari dessert lah. Dessert. Sebab kalau sama-sama. heavy meals dining dah ada. Hmm. So dining. Okay, so saya akan cari pulut dengan kaya tu. I mean the Pulut warna yang kaya? koko. Sekaya. Pulut yang kaya. Oh. Kaya. Kita orang panggil kaya. Macam mana pulut sekaya. dengan- Oh, sekaya. Sekaya ataupun Itu makanan sekaya makanan apa? Makanan Kelantan. maybe dekat Kelantan. I mean Oh, dia macam mana bendanya? dia macam warna coklat and then potong-potong dia sama macam agar-agar je. Oh. Ya, bawah pulut ataupun dia saja. Oh, sekaya. asal saya tak tak pernah Nanti search lah sekaya. sekaya. Sedap. And then Semiskin. sagupa. Sagupa tu sagu yang dikepal. Oh. Sagupal. Okey. Tahulah, kita Asal orang macam panggil- saya tak pernah jumpa Kalau lagi. logat Kelantan sagupa. Okey. Dia Lagi? ada kuah, dia sagu, dalam dia ada inti kacang hijau. Sedap lah. Oh, Once okey. kita Baik, nanti potong boleh dengan cari. kuah tu, Tu kena pergi bazar sebab Kelantan. dia macam menarik lah. Okey, tu saja. Nasihat saya untuk peniaga-peniaga bazar, Nasihat. masak seperti mana yang awak nak makan. Okey, baiklah. Pesanan penaja. Awas kamu. Okey, terima kasih. Kevin nak tanya, kalau pergi bazar Ramadan, Kevin suka beli apa? Yang biasanya beli mesti kuih lah. Kuih. Apa jenis kuih yang Kevin suka? Saya suka yang apa kuih muka. Kuih muka, kuih talam. Kuih talam. Oh, sama. Kita suka. Biar. Lepas tu mesti talam. beli teh ais. Oh, teh ais. Okey, Kak Zu, awak ada geng. Dia suka beli teh ais. Teh ais. Okey, dah pernah pergi bazar belum? Tahun ni? Tahun ni belum lagi. Okay, belum lagi Belum Okey, lagi, belum sama. lagi. Kita tak pernah pergi lagi. Okey. Kita dulu. Okey. Terima kasih. Kak Sia, biasa kalau pergi bazar, Kak Sia suka makan apa? Saya suka beli karipak, Apa lagi? tabak. Tu. Saya Okey, suka mic rapat sikit. mic apa sikit. Okey. Tidak ada mic ni. Apa dia? Apa dia? Apa okey. Apa dia yang makanan yang paling best kat bazar? Yang paling best nasi kerabu. Nasi kerabu. Oh, ada peminat. Oh, makan juga nasi kerabu. Suka. Oh, suka nasi kerabu. Aina, nasi kerabu satu. SGJ dah buka belum? Ya. Oh, kan. Dah tanya Kak Sia suka beli nasi kerabu. Sedap. Setakat ni beli paling sedap kat mana? Saya pernah beli dekat Melimau. Oi, Melaka. Okey. Melimau. Okey, baik. Kau kena cari kat Melimau sana. Okey, terima kasih Kak Sia. The only makanan yang saya akan beli dekat bazar adalah murtabak. Murtabak. Itu sahaja. Murtabak Murtabak tu je? daging. Aina banyak menu dia, menu-menu kuih Kelantan banyak keluar. Awak suka tu je? Saya suka Murtabak je? murtabak sahaja. Okey, murtabak je. Okey, diet deh. Tak adalah daya. Itu je yang menarik. Okey, thank you. Tak ada yang spesifik. Tak ada spesifik, semua beli. Macam suka tak ada. Suka. Kalau pergi bazar je, kat biasa beli apa je? Tak ada lah. Lama betul fikir. Tak ada spesifik. Tak ada spesifik. Kita Contoh, kita makanan? tengok mana yang rasa kita nak, kita beli. Okey, weh. Tak payah nak fikir apa lah. Tengok apa yang depan mata beli Ya. Alright, baik. Orang je tak boleh beli. Beli orang lain macam Okey, terima kasih.